Apa khabar ceplos-ceplos sekalian? Dah makan ke belum? Semalam selesai PRN Negeri Sembilan. Semua orang dah tahu keputusan. Tahniah kepada Barisan Nasional, semoga dapat menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat Negeri Sembilan. Ceplos-ceplos, okey ke tu? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Hari ini kita cerita sikit pasal PRN Negeri Sembilan. Bila tengok keputusan PRN Negeri Sembilan, ada beberapa kejutan yang berlaku. Tok Min dan Anthony Loke kalah. Parti Bersatu bertanding 24 kursi, semua kalah. Daripada 24 kursi itu, 23 kursi hilang wang deposit. Kenapa saya kata ianya satu kejutan? Tok Min adalah Menteri Besar dua penggal. Macam-macam Tok Min dah buat. Tapi masih kalah. Anthony Loke pula adalah orang nombor satu dalam DAP. Merangkap ahli Parlimen Seremban dan Menteri Pengangkutan. Kalah juga. Parti Bersatu merupakan parti yang pernah menjadi kerajaan pusat. Hampir semua kerusi hilang wang deposit. Hebat sangat ke gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ni? Atau Pakatan Harapan yang lemah dan gagal? Pada pandangan saya, Pakatan Harapan lemah adalah faktor yang lebih besar menyebabkan kekalahan di Negeri Sembilan. Pakatan Harapan kalah bukan kerana gagal mentadbir Negeri Sembilan, tetapi kerana gagal meyakinkan pengundi bahawa mereka masih merupakan pilihan terbaik untuk masa depan. Prestasi kerajaan negeri tidak semestinya diterjemahkan kepada undi. Ramai pengundi membezakan kerajaan negeri yang baik dan kerajaan pusat yang mereka tidak puas hati. Semasa PRN Johor, Barisan Nasional berjaya menonjolkan wajah Menteri Besar berbanding wajah Presiden UMNO di sepanjang kempen PRN Johor. Tapi di PRN Negeri Sembilan, wajah kehebatan pentadbiran Tok Min tidak dapat menutup wajah pentadbiran PMX yang banyak pertikaian. Di Negeri Sembilan tak habis-habis sakau-sakau. Tapi di pusat, elok je duduk sama-sama. Itu salah satu punca orang meluat. Saya pernah bagi tahu Center of Gravity, PKR dan Pakatan Harapan adalah naratif reformasi. Inilah perkara utama rakyat menyokong sehingga Pakatan Harapan berjaya jadi kerajaan. Tapi bila dah jadi kerajaan, perkara ni hilang. Masalahnya ceplos-ceplos masih pertahankan bahawa reformasi masih ada. Sekarang dah 2 PRN. Masih tak faham lagi signal dari rakyat ke? Atau nak tunggu kalah PRU 16 baru nak faham? Lagi satu. Saya pun dah bagi tahu apa Center of Gravity Barisan Nasional. Mungkin ceplos-ceplos tak tahu sebab tak tengok video saya tu kot. Pakatan Harapan dan ceplos-ceplos sekalian. Korang sekarang dah jadi kerajaan. Kalau korang faham Center of Gravity Barisan Nasional, saya percaya dengan kuasa yang ada, korang boleh kalahkan Barisan Nasional. Kalau kita tak guna kuasa yang kita ada, memang kita bodoh. Tapi kalau kita gunakan kuasa dengan cara yang salah dan kantoi, kita lagi bodoh. Sekarang ni, apa tindakan Pakatan Harapan untuk kuatkan parti selepas PRN Negeri Sembilan? Korang rasa ada kemungkinan tak Pakatan Harapan bergabung dengan Parti Bersatu? Ceplos-ceplos boleh terima ke Azmin Ali? Kalau berpandukan keputusan PRN Negeri Sembilan, di mana Parti Bersatu hilang deposit hampir semua kerusi, saya rasa kalau bergabung dengan Parti Bersatu macam tak ada impak je. Ada kemungkinan tak Pakatan Harapan juga bergabung dengan Perikatan Nasional macam Barisan Nasional buat? PAS sanggup buang Bersatu untuk bergabung dengan UMNO. Sanggup ke PKR buang DAP untuk bergabung dengan PAS? Lagipun, PKR sedar ada beberapa ahli parlimen yang cenderung dengan parti bersama. Kita sama-sama tengoklah nanti.
dalam politik ni macam-macam boleh berlaku. Kalau berlaku, kesian dekat ceplos-ceplos kena bahan dekat sosial media. Saya percaya Pakatan Harapan akan buat postmortem PRN Negeri Sembilan. Dapatan postmortem memang tidak akan didedahkan kepada umum. Saya cadangkan, jangan buat postmortem kekalahan PRN Negeri Sembilan. Buat postmortem kelemahan Pakatan Harapan. Saya percaya, kalau postmortem kelemahan Pakatan Harapan dibuat secara jujur, salah satu faktor utama kelemahan yang dikenal pasti adalah ketiadaan saudara Rafizi Ramli. Dalam politik moden, prestasi sahaja tidak lagi mencukupi. Sesebuah parti perlu mengawal naratif, memahami perubahan sentimen pengundi dan menawarkan visi yang segar. Sejak saudara Rafizi Ramli tiada dalam Pakatan Harapan, tak ada siapa pun boleh ganti peranan beliau. Apa? Pakatan Harapan masih ingat timbalan Presiden PKR baru boleh ganti saudara Rafizi Ramli ke? Pakatan Harapan ingat sistem teras boleh ganti saudara Rafizi Ramli ke? Menyesal sekarang pun dah terlambat. Sekarang saudara Rafizi Ramli ada parti bersama. Dalam video saya yang lepas, saya pernah bagi tahu kenapa saya join parti bersama. Kerana hala tuju dan pimpinan parti bersama. Parti bersama mempunyai visi yang jelas untuk masa depan negara. Saya tunjuk sekali lagi infografik ni. 12 agenda parti bersama ialah satu rangka tindakan yang cuba mengalihkan politik Malaysia daripada politik personaliti dan kaum kepada politik penyelesaian. Saya juga yakin dengan kepimpinan saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi kerana mereka saling melengkapi dan boleh membawa perubahan yang negara perlukan. PRN Melaka dan PRU16 dijangka akan berlaku tidak lama lagi. Untuk buktikan apa yang saya cakap ni betul, bagi peluang beberapa Dun Melaka dan beberapa parlimen kepada parti bersama. Nilailah sendiri prestasi adun dan ahli parlimen parti bersama nanti. Semalam, semasa orang Negeri Sembilan sibuk membuang undi, saya dan ramai ahli parti bersama bergotong royong di HQ parti bersama untuk persiapan PRN Melaka. Saya kongsi sikit gambar-gambar dan video-video gotong royong tersebut. Akhir sekali, jom bantu saya kuatkan parti bersama. Boleh scan QR code yang saya tunjuk ni. Malaysia perlukan pejuang, bukan sekadar pemerhati. Perubahan bermula apabila rakyat memilih untuk bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.